Malam tadi, Selangor FC tewas tipis 0-1 kepada Buriram United, tapi keputusan itu sebenarnya lebih rapat daripada apa yang ramai sangka. Secara taktikal, Buriram menang sebab mereka berjaya lock bahagian half space Selangor. Setiap kali Selangor cuba build up dari bawah, Buriram akan tekan dengan pressing 3 pemain serentak untuk paksa bola dihantar ke tepi. Itu buat Selangor banyak bergantung kepada crossing berbanding kombinasi tengah. Menariknya, Selangor sebenarnya menang dari segi intensity pada separuh kedua dengan defensive line lebih tinggi dan counter press lebih agresif. Tapi bezanya ialah efisiensi. Buriram cuma perlukan satu peluang clear cut untuk hukum Selangor. Ini juga tunjuk jurang kecil antara Liga Malaysia dan Thai League sekarang. Dari segi organisasi taktikal, tempo tanpa bola, transisi bertahan, Buriram nampak lebih matang walaupun Selangor beri saingan yang sangat kuat.